Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Okay, saya dah buat video untuk FL5, saya dah buat video untuk BMW, saya dah buat video untuk Mini Cooper dan macam-macam lagi. Hari ni saya nak buat video berkenaan G350D yang berharga 569,000 on the road, NCD 55%. Kereta tahun 2021, super light new. Serius, kereta ni lawa gila luar dalam. So, ini model diesel. Kita tengok apa yang menarik kat kereta ni. Saya belum pernah buat video untuk dia, tapi saya pernah buat video untuk abang dia. Kereta bos G63 ada kat belakang tu, masih for sale lagi. Okay guys, sebelum tu saya nak iklan sikit. Pada bulan 1 yang akan datang lagi, 3 bulan je lagi, kita daripada ECW Motorsport akan mengadakan satu event Honda Nation dekat Sepang. Okay, hadiah terbaik, kita nak bagi satu unit FL5 free dekat korang semua. Betul, saya cakap FL5 tu free. So, siapa yang nak join event tu, bos, masih bos, FL5 free bos kan, kita nak bagi FL5 free. Boleh datang. Bulan 1 FL5 free ni direct dengan bos Ya. Tak ada bagi half card ke? Tak ada? Sebiji tak ada. Kita beli baru sampai daripada Jepun dalam seminggu lagi. Lepas tu kita bayar cukai, kita register. Nombor plate jangan cakap lah, tapi kita bagi 3 angka. Okey, saya nak sebut cara untuk korang dapatkan penyertaan FL5 pada Honda Nation bulan 1 nanti. Nombor 1, cara dia, kita akan keluarkan merchandise, merupakan baju, dan maybe akan dapat lanyard, dan kita buka dengan harga RM149. So nanti kita akan buka dia punya link dan cara-cara pembelian. Satu pembelian adalah satu kelayakan untuk masuk. So kalau nak dapat 2 tiket kena beli 2 lah. Kalau nak dapat 10 tiket kena beli 10. Itu cara nombor 1. Nanti kita akan buka link macam mana cara-cara pembelian tersebut. Cara nombor 2, start je daripada video yang saya buat ni. Okay, selepas je saya post video ni, korang automatik akan dapat kepada yang membeli kereta dekat ECW Motorsport. Beli je kereta, booking je kereta, deliver, korang akan terus dapat secara automatik layak satu penyertaan free. Kita bayarkan RM149 tu secara free. Bos akan bayarkan, so automatik akan dapat penyertaan tersebut. Dan korang kena datang lah pada Honda Nation tersebut. Pada bulan 1 nanti kita announcekan lagi sekali tarikh yang tepat pada bulan 1 tersebut. So macam saya kata tadi, nombor 1, kalau tak nak beli kereta pun boleh, tak ada masalah. Just buat pembelian merchandise dengan ECW RM149. Dan nombor 2, siapa yang tengok video ni selepas saya upload, booking dan deliver, kita akan terus bagi automatik pembelian merchandise secara percuma. So layak dengan satu penyertaan. Kena beli satu kereta, satu ni lah merchandise lah. Kalau nak beli banyak lah dapat kan. So mana yang nak yakin dapatkan, InsyaAllah ada rezeki, boleh beli merchandise dengan sebanyak mungkin. So nanti kita akan announcekan dengan cara lebih detail macam mana untuk korang dapatkan link untuk cara pembelian yang nombor 1 tadi. So guys, itu kita baru announcekan tadi. Hot lagi, panas-panas lagi berita ni. Jom kita ceritakan pasal G350 yang ada kat belakang saya guys. So gang, jom kita tengok G350D. Jangan salah anggap dia ada yang lagi satu, G63. Itu yang harga hampir ke 1 million, abang dia. Nombor 2 yang ini, G350D. Tapi kalau nak murah sikit, last month kita ada deliver satu, harga tak sampai 200,000. Itu Suzuki Jimny. Body sama macam ni, tapi dia lagi kecil lah. Okay, body cutting design semua sama, tapi dia kecil lagi daripada yang ini. So kali ni yang depan saya ni, dekat ECW kita bawa masuk G350D. So D tu bermaksud diesel. Okay, ni tak boleh sumbat petrol. Kalau sumbat petrol, hospital kita ni nanti. Kereta ni berharga RM569,000 on the road, NCD 55%. Kereta tahun 2021, grade cantik, dalam cantik, luar cantik. Dia punya condition memang cantik. Terus terang saya cakap, saya tak tahulah owner ni dekat Jepun, dia tak pakai ke kereta ni kan. Mileage baru 20,000.
tapi dia punya condition macam mileage baru 1000-2000. Kejap lagi kita pergi dekat bahagian dalam dia. Memang cun. So mana yang nak beli G63 tu memang mahal lah. Bukan agak mahal, tapi memang mahal. Boleh consider kepada G350D. So harga dia 569,000 on the road. NCD 55%. Tahun 2021. Horsepower 286 horsepower, 600 Newton meter of torque. Untuk kapasiti tank minyak dia 75 liter. So memang besar. Okay, ni kita look around dekat bahagian luar untuk G350D. Memang cun lah. Memang cantik lah kan. Memang handsome. Saya memang cakap kereta ni memang handsome. Luar dalam kereta ni handsome. Okay, ni bahagian luaran dia. Lepas ni Abang Wan dah boleh beli kereta ni Abang Wan? InsyaAllah. Doa-doa baik. Mantap. Ini pun kereta projek Abang Wan. Saiz 275/50/20. 20 inci original. Saya pernah nampak last month lah. Saya pergi Penang, saya nampak kereta macam ni 350D. Dia masuk sport rim warna hitam. Body warna putih, dia masuk sport rim warna hitam. Handsome. Memang handsome. So dekat sini atas ni dia punya signal lah. Okay, jom kita tengok dekat bahagian dalam untuk kereta G ni. So tekan button sini untuk buka pintu, dia tekan button. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa serius. Saya cakap memang kereta ni lawa. Dengan datang dengan seat belt warna merah, seat lining stitching warna merah, ada sunroof lagi. Okay. So yang ini ada lock, unlock, heater seat. Lepas tu ada memory seat, electric seat. Okay, jom kita tengok dekat bahagian dalam. Serius saya kata, kalau korang tak datang pun tak apa, saya boleh cakap kereta ni lawa. Tengok mileage dia. Kejap saya tutup pintu. Datang dengan ambient lighting kan. So tengoklah dia punya brand apa. The best brand untuk Mercedes. Okay, the best number 1 brand untuk Mercedes. Tak kuat lah pula. Mileage dia baru 20,600. Lepas tu dia datang pula dengan 360 kamera. Awal siut, kemas. Saya tak jumpa calar apa-apa pun dekat kereta ni. Memang grade kereta ni cantik. Rating kereta ni memang cantik. Ni dia punya mode. So mode dia ada kat sini. Dynamic select, itu sport, comfort, eco. So mode-mode yang ada kat Mercedes ni. Reverse camera pula. Apa ni? Dashcam. Reverse camera kat sini. So buka sunroof dekat sini. And then ada extra speaker lagi dekat atas tengah-tengah ni. Nampak? Ada extra speaker lagi atas ni. Lawa lah kereta ni. Puas hati lah. Memang berbaloi lah. Dia punya dashboard panel pun orang cakap confident. Kereta ni ada satu level confident bila kita drive. So kita tengok dekat bahagian belakang. Ni seat bahagian belakang. So untuk dijadikan family car, pada saya tak ada masalah. Tapi memang mantap lah guys. Family car harga dekat 569,000 kan. So bukan toke-toke je. Yang bukan toke pun boleh je pakai kalau dah minat. Okay, ni bahagian dalam dia. So pada saya nak komenkan the whole position kereta ni. Dari segi dia punya meter, steering memang kat sini lah, bukan kat tengah. Dia punya compartment, dia punya aircon position dekat sini. Push start button dia senang, dia mudah. Ada kadang-kadang kereta dia punya push start button tu terselit dekat sini, celah-celah ni. Okay, dia punya gear pun dekat sini. Dia datang dengan pedal shift. So saya suka bahagian dalaman untuk kereta G350 ni. Jom kita tengok dekat seat belakang. So dekat belakang pun ni nombor chassis je lah. So dekat belakang pun untuk buka kena tekan lah. So buka tekan. Ni bahagian belakang dia. Seater belakang dia memang kemas, cantik, handsome lagi. Macam tak ada orang duduk dekat belakang ni kan. So dia ada aircon panel lagi dekat tengah-tengah.
seat selesa. Lepas tu dekat belakang pun ada heater seat. Ambient lighting dia memang cantik lah. Position ambient lighting dia dim je kan. So kita tengok dekat bahagian belakang pula. Last sekali. So ini ada tire spare lah. Okay, dia punya tire spare. Nampak tu. Dia punya tire spare tu samalah saiz sport rim. Ni boot space untuk model G350. Memang besar lah. And then yang ini kita boleh angkat ni. Ni kita boleh angkat lagi. Kita boleh simpan. Dan seat ni kita boleh tolak ke depan. So dia akan jadi satu space yang besar. Okay. Kita tengok dekat sini. Ni lampu bahagian belakang dia. Kecil je lampu bahagian belakang dia. Cantik kan kereta ni. Saya kereta ni baru sampai tadi. So kita tak dibenarkan untuk bawa keluar lagi sebab kita nak buat melalui proses checking custom. So ada aircon lagi kat tepi ni untuk passenger belakang. Bawah sana ada. Dekat tepi ni pun ada. So memang selesa lah. Untuk orang belakang memang selesa. Ni untuk passenger side. Bawah dalam ni ambient lighting dia cantik. So guys, kalau berminat Roger Aribarin, booking RM500. Kita terus proses untuk masuk loan. Okay, proses untuk masuk loan. Harga saya dah sebutkan. Jangan risau, insyaAllah dalam video saya akan sebutkan berkenaan harga. Harga detail tu tak adalah sedetail-detailnya. Tapi yang paling penting, saya suka sebut harga. Saya suka sebut booking berapa, and then berapa total on the road. Apa yang saya bagi tahu tu total on the road. Siapa pernah beli dengan saya dia tahu. Tak akan ada apa-apa extra charge tambahan untuk nak deliver. Tak adalah nanti saya dah buka 569 tiba-tiba nak deliver. Oh bang, abang akak kena tambah lagi 14,790 cukai lah, whatever lah. Tak boleh. Saya sebut harga tu dah total all in on the road dan kita providekan warranty sehingga 6 tahun. So guys, kalau korang berminat dengan G350D ni, boleh Roger Aribarin. Kita deal sampai jadi. Booking RM500, terus bagi dokumen. Kalau bekerja, saya perlukan IC license, payslip 3 bulan terkini dan bank statement 3 bulan terkini. Kalau berniaga, saya perlukan SSM, IC license director, bank statement 6 bulan terkini. SSM tu 3 page yang depan. Lepas tu kalau ada income tax, boleh providekan sekali dengan income tax. So insyaAllah saya akan bantu sebaik mungkin. Dan jangan lupa selepas ini, lepas je video saya upload ni, korang layak dapat satu penyertaan, satu kemasukan untuk Honda Nation pada bulan 1. Mana tahu ada rezeki korang kan, dapat FL5 free. Kita tak tahu lah kalau apa, bos belum decide lagi kalau apa. Tapi memang Honda Civic FL5 free sempena Honda Nation di Sepang pada bulan 1. Anjuran bersama ECW Motorsport. So guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.